Kalau datang ke perhimpunan Sumut Flotilla, jangan sampai kita tinggal solat. Bayangkan, kita dah semangat laungkan takbir, kibarkan bendera pi, berarak dan sebagainya. Tiba-tiba, kita tak solat. Tanpa solat, laungan kita kosong. Tanpa solat, perjuangan kita tak ada roh. Apa gunanya dunia nampak kita berani kalau di sisi Allah kita lalai? Islam tak pernah susahkan kita. Kalau kita musafir, kita boleh jamak. Kalau jam pun, kita boleh jamak. Kalau dalam perhimpunan pun, ramai orang, kita boleh solat di mana-mana tempat yang bersih. Mudah kan? Jadi betapa indahnya agama kita. Allah tak pernah nak susahkan kita. Tetap berikan kemudahan kepada kita walaupun berada dalam kesesakan. Jadi jangan tinggal solat. Dan kalau anda nak tahu lagi tentang solat jamak, qasar dan sebagainya, boleh dapatkan buku Solat Musafir tulisan Ustaz Zul Khairi menggunakan bahasa yang mudah, contoh yang dekat dengan hidup kita dan terus menjawab soalan yang selalu kita tertanya-tanya. Tekan beg kuning sekarang.